Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ansarullah B.M. Hashim, Pengarah dan Quran Jakir untuk masuk ke dia. Dari Dewan Utama Hotel di Palma Shah Alam, kita meraihkan Majlis Convocation Pelajar Izzatul Qiraat Center buat juluk kalinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diiringi alunan selawat serta paluan kompak. Majlis dengan segala hormatnya mengumumkan peranakan masuk para pelajar convocation yang didahului oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Syekh Mustafa Syekh Yusof dan Yang Dihormati Hajah Azizah Ismail. Mempersilakan Saudara Ustaz Muhammad Amir bin Ahmad Fuad, Imam Surau Al-Ikhlas, untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran wa 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Quran. Seterusnya saya merahmikan Majlis Convocation IQC ke arah menguasai kelas 25. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua tetamu kehormat, para jemputan dan hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa untuk hadir ke Majlis Konvo Khatam Izzatul Qiraat Center pada hari ini. Kehadiran Allah wa bihi nasta'in. Okey, silakan siapa boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wadduha. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك طور سينين وهذا البلد الأمين اقرأ وربك الأكرم إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأخرجت الأرض أثقالها إن ربهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok muka ahli syurga, ahli Al-Quran. Yawma'idil khabir wa ma adraka mal qari'ih. Naam. La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Li'ilafi Quraish. Li'ilafi Quraish. Qul huwa Allahu ahad. Allahus samad.
إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat datang malam ni dengan sahabat-sahabat syurga ahli Al-Quran. Assalamualaikum Hajjah Azizah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh buka kamera Hajjah Azizah. Sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Naam. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Saya minta Allah Subhanahu wa taala, saya doakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dari ahli syurga di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hajjah Ali ada? Hajjah Ali Ahmad Shah ada? Belum masuk ke Syed? إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Silakan Hajjah Azizah. Baca tafsir. 55 Inna ashabal jannati. Naam. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas pelamin. Di syurga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh
apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan سهجة سهجة. صفات syurga, kalau kita cakap tentang sifat-sifat syurga, di syurga ada sungai, ada buah-buahan, ada istri-istri, al-hurul 'ain, ada bangunan KLCC, ada. Tapi kita tahu sahaja mungkin 100 dari 100 syurga. Satu sahaja. Di syurga tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada sujuk, tak ada panas, tak ada tandas di syurga. Di syurga minta maaf tak ada kotor. Sebab badan kita semua kotor, betul tak? Ada kotor keluar dari mata, betul? Ada kotor keluar dari telinga. Ada kotor keluar dari hidung, dari mulut, dari badan. Kadang-kadang kalau badan kita tak mandi 1 hari, 2 hari, smell no good, betul tak? Tapi macam mana kita boleh makan tapi tak ada tandas? Alamak. Allah menjadikan kami, badan kita keluar macam air kosong tapi macam perfume. Makan banyak, perfume. Smell so good banyak. Di syurga Hajj Azizah, مثلا Hajj Azizah duduk di syurga. Hajj Azizah suka apa-apa buah-buahan. Dia tak perlu naik atas. No. Pokok boleh turun sampai Hajj Azizah. Sila makan. Masya-Allah. Ada orang tanya orang ulama, boleh bagi sifat-sifat syurga? Dia kata, it's enough cakap di syurga ada Rasulullah. Di syurga ada Rasulullah. Bayangkan kalau kita masuk syurga. Ini Uthman bin Affan. Ini Musa. Jom Hajj Azizah dengan Izzatul Qiraat Group kita nak pergi ziarah Nabi Musa. Ayah kami Nabi Adam. Kita cakap tentang Nabi Adam, boleh bagi tahu kita macam mana awak makan dari bukuk pertama kali turun. Subhanallah. Kita jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh cakap tentang kapal laut, macam mana dia buat. Nabi Ibrahim macam mana dia masuk api di dunia dan dia keluar selamat. Nabi Allah. Kita tengok Nabi Yusuf. Handsome Nabi, handsome boy. Nabi Yunus. Nabi Isa. Kita pergi ziarah Maryam dan istri Fir'aun dan Mashita. Allah. So pintu syurga 8 pintu. Kenapa Allah menjadikan pintu syurga 8 pintu-pintu? Okey, tulis. Pertama pintu ini pintu as-salah. As-salah. Pintu kedua al-jihad. Pintu ketiga ar-rayyan. Siapa masuk pintu ar-rayyan?
Siapa masuk pintu Ar-Rayyan? Orang yang puasa. Ar-Rayyan. Apa makna Ar-Rayyan? Ar-Rayyan maksudkan orang yang haus. Kalau dia minum air sejuk, ini Ar-Rayyan. Yani sebab mereka di dunia rasa haus. Haus. Allah menjadikan mereka masuk dari pintu Ar-Rayyan. Pintu As-Sawm, puasa, pintu Ar-Rayyan. Pintu As-Sadaqah. Orang yang infak. Orang yang infak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cakap. Kalau ada surau dekat rumah infak. Kalau masalan awak di center Izzatul Qiraat infak. Tiap-tiap hari Jumaat saya infak SMSY. Tiap-tiap Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat. Okey, مثلا والله saya di Rawdatul Qiraat. Okey, infak. Hari-hari Jumaat Rawdatul Qiraat. Saya di مثلا di grup ahli Al-Quran. مثلا ada musalla nak membina nak apa-apa. Infak. Sekarang minta maaf, sekarang ada duit, ada infak. Hari kiamat tak ada duit. You know Hajj Azizah hari kiamat? Hari kiamat, hari kiamat. Ahli syurga harap kalau balik dunia untuk apa? Untuk salat? Nak tak. Untuk puasa tak. Untuk apa? Sedekah, infak. Sadaqah, infak. Sebab sadaqah, Allah menjadikan sadaqah naik macam bukit Uhud. Okey, kalau tak percaya saya, boleh buka surah Al-Munafiqun. Subhanallah, di surah Al-Munafiqun Allah cakap tentang sadaqah. Kenapa? Sebab orang-orang munafik tak suka sadaqah. Betul tak? Betul. Sebab sadaqah susah. Betul tak? Sadaqah perlu apa? Perlu iman kuat. Betul tak? Sebab Betul. orang yang ambil sadaqah, yani orang yang bayar duit macam orang yang ambil ruh. Orang yang bakhil, na'udzubillah min dzalik. Buka surah Al-Munafiqun. Ayat berapa, Surah Syekh? Al-Munafiqun 554. 555. Okey, ayat 35. 555. La ilaha illallah. Nombor 55 ada rahsia. ayat 5. Ashabul Jannah 55. Ayatul Kursi 255. 255. Ayatul Munafiqun 555. Okay. Look at ayat 10. Wa anfiqu. Dan infaklah sebahagian dari apa yang telah Infaqlah wa anfiqu. Anfiqu bayar fi sabilillah. Wallahi saya tahu orang miskin tak boleh bayar obat. Okey, bantu dia. Infaq fi sabilillah. Anak yatim bagi bismillah. Cari anak yatim. Kafalah, wakil anak yatim. Ini anak yatim tiap-tiap hari 10 ringgit. 300 ringgit berbulan. Ini rahsia between you dan Allah sahaja. Nobody know. Cari anak yatim. Okey, ambil. Ini fi sabilillah. Kalau datang hari kiamat, masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga. Okey, silakan. Wa anfiqu, infaqlah. Dan infaklah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian. Ini duit siapa? Allah bagi. Allah. Rezeki. Allah. Minta maaf, ada sekarang ada 500 di Bukit Hajj Azizah. Tapi ini bukan ini Hajj Azizah. Ini bukan duit Hajj Azizah. Ada satu hari ini 500 datang bukit saya. Selepas tu dia pergi orang lain. Selepas tu pergi orang lain. Betul tak? Betul. يعني kadang-kadang ada imagination story. Harap kalau kita مثلا contoh
Okay, look at Hajjah Azizah. Mesti. Ini RM10. Okay? Ini Okey. RM10. Duduk dengan my pocket mungkin 2 hari, 3 hari. Selepas tu pergi 7-Eleven. 7-Eleven pergi ke... Wallahi. Ini duit. Jalan-jalan, betul tak? Tak duduk di rumah I 2 hari. Di 7-Eleven maybe 1 jam. Selepas tu orang lain bagi. Ini orang bagi orang lain. Ini orang lain. Betul tak? Ini RM10 duit siapa? Allah. Tapi Allah ujian kami. Ada orang ambil ini RM10 halal, ada orang ambil haram. Halal, haram, haram. Betul? Subhanallah. Okey. Terus. Dan infaklah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Sebelum mati. Hari kiamat orang buat apa? Cakap apa? Fayaqula, maka Lalu dia berkata sambil menyesal, Ya Tuhanku, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang sedikit soleh. lagi nak infak. Sekarang nak infak. Sebelum mati nak infak. Bila orang, okay, subhanallah Hajjah Azizah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Di surah At-Talaq. Next, nimkul surat. Look at. 559. Ayat 7. Allah berfirman apa? Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah 559, betul ayat 7. Yes. Betul. Yes. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ya, subhanallah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau rezeki kurang, infak lagi. Alamak. Asal Allah cakap, kalau ada tambah duit, infak. Tapi sekarang bukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau rezeki kamu kurang, infak. Ujian. Sebab kenapa? Orang yang kaya, kalau infak مثلا 1,000, it's okay. Normal, of course. Tapi orang miskin, kalau dia infak RM1, ini banyak. Betul tak? Yani مثلا contoh, ada orang ada RM1 juta. Ada orang ada RM1 juta. Dia bayar RM10,000. Kita cakap apa? Banyak. Tapi bukan, ini bukan banyak. Dia sudah ada RM1 juta. Okey, tapi ada orang ada RM10 sahaja. RM10 sahaja. Kalau dia RM1, banyak. Betul tak? Sebab dia bayar 10% his duit. Siapa lebih baik? RM1. Sebab ini orang, semua duit dia RM10. Tapi orang kaya, RM1 juta, dia bayar RM1,000. It's normal. Juga orang kaya mudah-mudahan dapat duit, betul tak? Yani مثلا orang ada RM1 juta, dia buka bisnes, tiap-tiap hari mungkin dia dapat mungkin RM50,000, betul tak? Tapi orang miskin, dia semua duit dia RM100. Dia buat bisnes apa? Tak boleh. So maksudkan pintu syurga, pintu infak. So hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat panggil ahli infak bangun, ahli puasa bangun, ahli Al-Quran, Allah, ahli Al-Quran, okay, ahli salat bangun. So pertama pintu
As-salat. As-salah. Kedua, Itu apa tadi? Tak sempat al-jihad. tulis. Al-jihad. Al-jihad. Ketiga, Ar-rayyan. ar-rayyan, puasa. Keempat, As-sadaqah. okey, kelima, at-taubah. 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 Apa makna at-taubah? Orang yang buat berdosa tapi taubah. Bertaubat. Taubah. Bertaubat. Wa tubu ila Allah. Taubat. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Tapi taubat. Betul. Subhanallah. Look at. Buka muka surat 561. Next muka surat. Okey. La ilaha illallah. Wahai orang-orang yang beriman, Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. yes, taubatan nasuha. Taubat nasuha. Terus. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya Allah. sungai-sungai. Ya salam. Allah. Naam. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami Amin ya Rabb. Amin ya dan Rabb. ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okay, look at Hajj Aziza. Syekh. Ada 7 pintu ini mereka. Ada 7 pintu. Pintu 1, 2, 3. 7 pintu mereka. Atas mereka ada syurga. Ada pintu syurga as-salah. So orang yang jalan as-sirat al-mustaqim atas mereka. Pintu neraka. Atas mereka. Akhir as-sirat al-mustaqim pintu syurga. So orang yang salah, orang yang bercahaya. Orang yang salah, orang yang bercahaya. Kenapa? Sebab ada Nur. wudu. Wudu. So, Nur. Rasulullah SAW macam mana tahu sahabat-sahabat Rasulullah? Sebab tangan putih, muka Bercahaya. putih, kaki putih. Ini wudu. Ini wudu. So, harap kita insya-Allah masuk syurga. Kalau kita tak masuk salah, pintu salah, jihad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak boleh. Puasa, kita puasa di bulan Ramadan sahaja. Inna lillahi wa inna. Sedekah, kita orang miskin. Saya rasa kita boleh masuk pintu syurga, pintu bertaubat. Bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Pintu 1 as-salah. Pintu 2 al-jihad. Pintu ketiga puasa. Pintu keempat as-sadaqah. Kelima at-taubah. Keenam. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. Keenam. 6. Orang yang bersabar. Al-kadhimin al-ghayb. Wal-afina 'anil nas. Pintu al-kadhimin al-ghayb wal-afina 'anil nas. Di mana? Di surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
67. Ayat berapa Syekh? Atas sekali. Ayat 13. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sifat ahli taqwa. Look at sifat ahli taqwa. Iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun Infak. sempit. Kalau kaya, kalau miskin, infak. Silakan sambung. Dan Iaitu orang yang infak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan Amarah? kesalahan orang Marah? lain. يعني kadang-kadang مثلا يعني نعوذ بالله من ذلك kadang-kadang ada orang yang مثلا ada orang cakap Haja Aziza bla 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 bla. يعني مثلا ممكن ada orang cakap والله Syekh Mustafa orang munafik, orang riya, orang tak ada ikhlas, orang jahat, orang la haula wala quwwata illa billah. Saya dengar macam tu, of course mesti marah, betul tak? Betul. Tapi kalau saya sabar, ada pintu syurga untuk orang yang sabar. Sabar untuk manusia. Sebab manusia cakap apa? Ini orang gila. Rasulullah SAW betul tak? Mereka kata ini orang gila, ini orang sah, ini orang tipu, ini orang jahat, ini orang cari duit. Tapi bukan, Rasulullah bukan orang cari duit. Rasulullah bukan orang jahat, bukan orang sahih. Tapi Rasulullah sabar. Okey, terus. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sambung lagi. Terus. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mendekati Allah. Orang yang buat zina. Orang yang zalimi nafsi. Tapi dia taubat. Segera Jadi مثلا mengingati Allah. contoh. Sekarang ada orang umur dia مثلا 40, 50, 60. Tapi sudah lama apabila umur 20, dia 20 tahun dia jatuh zina. Girlfriend sini sana, cari sini. Tapi dia taubat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah boleh terima taubat. Dan boleh masuk syurga. Terus mereka buat apa? Zakarullah dan astaghfirullah. Mengingati Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Yani maksudkan, مثلا ada orang pergi ke مثلا Australia. Subhanallah, umur dia مثلا 20 tahun, 25 tahun pergi Australia. Ada satu hari dia jumpa girlfriend cantik, tapi nafsu jahat. Tiba-tiba jatuh berdosa, maksiat. Tapi dia orang baik, tapi nafsu jahat. Selepas tu dia astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, taubat. Allah boleh terima. So Allah berfirman, itulah ulaika demikian. Dan mereka tidak meneruskan. 135 Syekh. Yes, terus. Lalu Mereka memohon ampunan atas dosa-dosa, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Itulah terus. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir. Dan syurga. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Alhamdulillah. So Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepatlah
Baca lagi 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan Apa makna wasari'u? Ini jalan cepat. cepat. Cepat untuk Allah. Okey. Ada lagi pintu syurga. Ini 6. 6 orang yang forgive, orang yang sabar. Sabar. Pintu 7. Pintu 7. Pintu 7. Siapa tahu pintu 7? Birrul walidain. Masya Allah. Ada ibu bapa jaga. Ada satu pintu sahaja untuk orang yang jaga ibu bapa. Sebab ibu bapa seperti Tuhan di dunia. Ayah seperti Tuhan di dunia. Okey, minta maaf. Kita keluar dari mana? Dari mana? Perut ibu. Dari air mani ayah. Perut ibu. Air mani ayah. Aku siapa? Aku air mani. Keluar dari bada Ibrahim. So, mesti jaga Ibrahim. Aku siapa? Aku orang keluar dari bada perut Fatimah. Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, so saya mesti jaga Fatimah. Okey. Banyak orang cakap macam mana kita jaga ibu bapa. Nak tahu Haji Azizah macam mana kita jaga ibu bapa? Macam mana? So easy. Seperti ibu jaga kami apabila kita baby. Ibu buat apa? Tiap-tiap hari. Tidur. Tapi kita tak buat. Ibu jaga kami 100%. Tapi kita jaga ibu 10% sahaja. 10% kita tengok ini Masya Allah birrul walidain. Tapi tak. Orang yang birrul walidain bagi ibu makan. Seperti ibu Bagi makan. bagi Masa makan. kecil. Masuk dengan ibu, masuk dengan ayah mandi. Khususkan kalau ibu bapa orang sudah tua. Mana Ustazah Nur Syakila? Sheila. Pakai tudung Sudah Sheila. jaga ibu bapa tak? Pakai tudung Sheila. Okey. Maksudkan tiap-tiap anak lelaki, tiap-tiap anak perempuan mesti faham apa makna jaga ibu bapa. Bukan jaga ibu bapa sahaja beli makan. Okay, how are you? Apa khabar? Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bukan. Tak. Orang jaga ibu bapa, orang jaga. Sudah makan obat? Okay. Sudah makan, sudah minum. Nak makan hari ini apa? Suka apa? Tanya ibu. Hari ini nak makan apa? Okay, nak makan pizza. Jom kita beli pizza. Nak makan apa? Nak pakai baju apa? Suka apa? Warna apa? Seperti ibu jaga kami. Do you remember Haji Azizah apabila ibu jaga Haji Azizah pergi beli baju hari raya? Ada satu hari raya ibu beli baju tapi saya tak suka. Ini boleh tak nak. Ini boleh tak nak. Ini boleh tak nak. Tapi saya nak baju hari raya mahal. Ibu malu. Tak ada duit. Ibu cari baju murah. Kita 10 orang. Tapi saya orang jahat, anak jahat. Saya tak faham. Saya nak baju hari raya mahal. Cantik. Ibu bapa tak nak banyak jaga. Nak sahaja sweet. Sweet berkataan sahaja. Sweet berkataan. Ibu bapa tak suka suara tinggi atas. Minta maaf. Shame.
shame on kami kalau kita pergi makan angin, kita letak ibu di rumah sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di Malaysia, minta maaf, sentiasa saya tengok suami isteri, anak lelaki, tapi dia ada ibu. Tapi mana ibu? Al-Wallah, ibu duduk di rumah sendiri. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ibu boleh keluar, keluar. Kalau tak boleh, okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak boleh. Tapi mesti jaga. Mesti jaga ibu bapa. Mesti sabar. Ibu bapa kadang-kadang cakap banyak, bla 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 bla, cakap banyak. Okey, mesti sabar. Okey, okey, I have wrong. I have wrong. Okey, okey, minta maaf. Minta maaf. Kita mesti jaga ibu bapa seperti ibu bapa jaga kami apabila kita sakit. Bayangkan apabila ibu di hospital. Ibu rasa susah di hospital. Ada baby keluar. Masya Allah. Siapa ini perempuan? Okey, kita bagi nama Azizah. Ayah kami cari rezeki sana sini untuk apa? Minta beli makan. Anak-anak lelaki. Tapi kita tak faham, kita tak rasa. Kita sahaja cari buah-buahan, saya cari kasut. Tapi siapa bayar? Ayah. Kadang-kadang ada ayah kerja tiap-tiap hari 12 jam, 14 jam. Bawah matahari. Dia driver every day 12 jam. Itu apa? Dia cari rezeki. Di rumah ada anak lelaki, anak perempuan cari makan. Ada anak lelaki, anak perempuan nak baju sekolah. Tapi minta maaf, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kami ini zaman tak faham apa makna birrul walidain. Nanti mereka faham apa makna birrul walidain. Apabila mereka ada anak lelaki, anak perempuan, mereka faham apa makna birrul walidain. Betul tak, Haj Azizah? Betul, betul. Sekarang Syed. mereka tak faham. Mereka fikir ibu bapa cari duit mudah-mudahan dari buku. Mudah-mudah. Bukan, bukan. Wallahi tiap-tiap ibu bapa, ibu kerja, ayah kerja, itu apa? Sebab Alif nak toys. Alif nak komputer. Alif nak masuk sekolah. Alif nak masuk universiti. Please, tiap-tiap anak lelaki, anak perempuan dengar saya. Jaga ibu bapa sekarang. Nanti ibu bapa sudah meninggal. Selepas tu awak rasa faham apa makna ibu bapa. Ibu bapa seperti Tuhan. Seperti Tuhan di dunia. Di ayat Tuhan di bumi, Allah Tuhan di langit. Okay, look at Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa di surah Al-Isra. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Silakan Haj Azizah. Ayat berapa, Syed? 284. Muka surat 284. 284, 23.
وقضى ربك. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Okey, kadang-kadang ibu cakap masalan, ayah cakap, dia kata, aduh. Maksud macam orang rasa susah, orang bosan, orang marah. No, jangan marah. No. Dan rendahkanlah dirimu terhadap rendah suara, rendah kepala, rendah semua rendah. Awak dan isteri, betul tak? Betul. Yani kadang-kadang ada anak yang baik tapi isteri dia jahat. Suara isteri dia atas ibu dia. Astaghfirullah. Nah, terus. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku. Sesayang. Nah, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Waktu kecil. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. You know, Haji Aziza, kadang-kadang kita fikir, ibu bapa kami macam mana tidur. Wallahi macam mana tidur. Dia ada satu anak nak duit buku. Ada satu anak nak bag. Ada satu anak nak kasut. Ada satu anak nak baju sekolah. Ada orang nak bayar duit untuk university. Ada anak perempuan nak sakit. Ada la ilaha illallah. Ibu bapa ada 10 anak lelaki. Kadang-kadang saya fikir, macam mana ayah tidur? Macam mana, subhanallah. Yani, look at, kita 10 orang. Ada 2 orang lelaki askar. Wallahi. Ada 2 perempuan, already engagement. Sahar dan Khadijah, engagement. Ada lagi 3 orang, ada 2 orang university. Ada 1 orang high school. Khitam middle school. Selepas khitam di elementary school. Abang saya di elementary school, umur saya 7 tahun masuk sekolah baru. Semua nak duit. Ya, saya tak faham. Ayah kami tidur macam mana? Mustafa tomorrow nak masuk sekolah mesti pakai baju kasut. Ibu kata, minta maaf kalau mereka nak tidur. Mereka cakap apa sebelum tidur? Okey, Mustafa nak kasut. Ibu kata okey. Okey, khitam nak baju. Okey. So dia tidur sebab already kepala dia pening. So dia tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Allah berfirman apa? Jangan risau. Don't kill anak-anak lelaki. Kami akan bagi rezeki. Betul tak? Okay, look at. Sama-sama surah. Next muka surah 285. 285. Ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut Jangan miskin. membunuh anak-anakmu. Kerana Itu takut apa? miskin. Takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh So satu orang-orang yang beriman, walaupun ada 100 anak lelaki, dia tidur rehat. Kenapa? Sebab rezeki datang daripada Allah, bukan dari ayah. Allah Tuhan kami Ar-Razzaq, bukan ayah. Betul tak? So kadang-kadang ada anak lelaki, ada seorang, dia cari makan untuk 1 orang, dia tak jumpa. Tapi selepas tu dia kahwin, ada isteri, ada 10 anak lelaki, Allah bagi rezeki. Betul tak?
Betul. Subhanallah. So rezeki datang dari Allah. 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 Yani minta maaf kadang-kadang kita cakap apa? Kalau kerja boleh makan, tak kerja tak boleh makan. Betul tak? Betul. Okay. Tapi look at ibu tak kerja. Tapi rezeki butong tak. Rezeki saya datang bagi saya. Tapi ini untuk rezeki ibu bukan rezeki saya. Betul tak? Betul. Subhanallah. So selepas ibu datang ada rezeki banyak. Ada rezeki murah lagi. Alhamdulillah. Banyak ada rezeki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, mungkin sebelum 3 bulan, 2 bulan, rezeki kurang. Ibu kata tak ada kelas, saya kata tak ada kelas. Tak ada kelas, saya kata tak ada kelas. Ibu takut. Mana rezeki? Saya kata, don't worry, rezeki akan datang. Wallahi tak ada kelas, tapi ini 2 bulan, rezeki lebih banyak. Lebih Kelas banyak. full. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Apa makna? Maksudkan kita kerja tak kerja rezeki akan datang. Tapi mesti cari. Usaha. Mesti cari. Tak boleh wallahi tidur rezeki datang. No. Allah nak Usaha. kita cari dan rezeki boleh datang. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Okey, ada lagi bintu. Akhir bintu. Pintu 8. Al-Quran. InsyaAllah next week kita cakap tentang bintu syurga. Akhir bintu Al-Firdaus Al-A'la. Bintu 8. Bintu ahli al-dhikr, ahli al-Quran. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Hajjah Aliyah, Assalamualaikum. Ada siapa nak tanya soalan, silakan. Hajjah Aliyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajjah Aliyah dari ahli syurga. Saya melihat Hajjah Aliyah di mimpi di syurga. Minta dia doakan. Minta dia doakan. Hajjah Aliyah boleh doakan sikit? 1-2 minit. Ya Allah, Allah mahramna. Allah mahramna. Amin ya Rab, amin ya Rab. Allah ajirna minan nar, Allah ajirna minan nar, Allah ajirna amin ya Rab, amin ya Rab, amin ya Rab. Jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya Rab, amin ya Rab, amin ya Rab. Amin ya Rab, amin ya Rab. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga tanpa dihisab, Syekh, insya-Allah. Amin ya Amin, Rabbal amin, alamin. amin ya rabbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Allahu akbar. Lillahil hamd. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Haji Khairani, Haji Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin.